bi ihsan. Okey, jangan kita baca bi ini saya keluarkan sekali dengan bacaan yang selalunya kita baca salah. Kita baca apa tuan-puan? Bi ihsan. Okey, qaf lam ni lebih baik berhenti. Jadi kalau tuan-puan baca bi ihsan, ikut sama-sama baca dengan saya, kita tarikkan rahang kita sedikit ke bawah supaya kita dapat baca bi ihsan. Okey, agak sukar sedikit kalau kita nak bunyikan berbaris bawah. Cumanya kita kena ada cara tarikkan sedikit rahang kita ke bawah. Okey. Okey, lagi sekali. Talaqu marratan. Okey, ra ni tebal lah tuan-puan kerana ra ni berbaris atas. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Huruf yang ni nipislah, ra ni berbaris bawah, jadi kita nipiskan, okay? Au tasrihum. Ini iklab juga, okay? Tanwin bertemu dengan ba, okay? Hukum bacaannya dua harakat. Au tasrihum bi ihsan. Okay? Bila